Atau koma orang Perak nak beli rumah dekat Setiawan ni. Abang Sadu ada satu unit di Setiawan. Rumah tak menghadap rumah, dia menghadap simpang depan ni je. Rumah berkeluasan 1,300 square feet terletak di Bandar Baru Setiawan Fasa 1. Ini fasa yang 1. Dia dekat dengan Jalan Besar. So rumah ni berkeluasan 1,300 square feet. Kalau hangpa tengok dia masuk 2 biji kereta depan ni. Okey. Dan dalam ni, dalam ni owner dah buat dah grill. Dia bukan basic unit. Unit ni kalau hangpa beli memang puas hati. Okey, owner dah buat dah grill lepas semua. Ni lampu kipas semua dah ada. Ni ruang dia. Living hall dia kat sini. Okey, dining hall dia kat sini. Rumah ni ada 3 bilik tidur dan 2 toilet. Ada satu toilet dalam master bedroom ni. Okey. Dan di sebelah sini bilik kedua. Bilik kedua memang besar tu bilik dia ni. Ini toilet. Dan ni bilik ketiga. Bilik ketiga pun besar kan. Kalau tengok dia tu bilik ketiga dia memang besar dah. Belakang ni dia tak ada apa dah. Belakang ni dia tarik full dah. Okey. Dan ini bahagian kitchen dia. Abang Sadu suka rumah ni sebab dia punya bahagian kitchen dengan ruang tamu ataupun ruang dining asing. Kitchen dia pun besar kan. 1,300 square feet. Harga. Weh, rumah ni nak jual 30,000 murah daripada market value kan. Harga asal owner nak jual 185, bawah 200. Kalau hangpa tengok bawah 200 rumah keluasan macam ni, puas hati kita. Jadi siapa-siapa atau koma orang Perak nak beli rumah kat sini, Setiawan, mai. Kontak Abang Sadu Tanah, kita halo Roger sampai jadi.